Hey guys, Ayu ya daripada GCM Motor guys. Hari ni kita nak review Kawasaki Z750 CBU Japan punya. So tahun 2010, register pun 2010. Nak jual dengan harga jualan 17,800 siap autonomous cash. Kalau loan credit minimum deposit 100, bulanan 300 lebih selama 7 tahun. So yang selepas yang sebelum ni, yang terlepas, yang unit yang sebelum ni, ini kali ni ada baru masuk punya PM kita sesepanya guys. So harga jualan 17,800. Kalau nak credit loan pun boleh. Kalau credit card, kalau cukup limit, boleh swipe guna credit card. Buat EPP 0% interest installment dengan bank korang. Alright, kita tengok motor guys. Jom. First tengok pada tayar dulu. Dia pakai tayar Michelin Rogue 6 120/70/17. Masih ada around 85% lagi. Okay, 85%. Fox Rider Rizoma. Help punya step area house. USD fork adjustable kiri kanan. Radiator guard dah ada. Radiator guard dah ada, body pan dah ada, fan slider. Alright. So exhaust Akrapovic carbon. Okay, ni carbon ori. So tayar belakang Rogue 6 GT Michelin 1855/17. Masih ada 85%. So eco dia dah buang lah, pakai lampu LED. Harga carbon resign. Harga dia. Alright. So tengok pada handles ni pula. Dia dah tambah gear indicator lah, guys. Dah tambah gear indicator. Okey, gear indicator, mileage 56,000. Handed, kira aftermarket handed, side mirror. Right, ini Motowo punya phone holder. Ini botol Rizoma punya brake oil. Alright, kita start bagi korang dengar. Alright, untuk CBU unit 4 silinder punya engine Z750, harga hanya 17,800 siap autonomous cash. So minimum deposit 100, bulanan 300 lebih 7 tahun. Kalau ada credit card limit cukup, boleh swipe guna credit card. Buat EPP 0% interest installment dengan bank korang. Alright, kalau minat order, see you, bye.